Assalamualaikum. Kita biar dia parking dulu Kita biar dia parking dulu budak-budak motor ni. And then saya nak tanya daripada mana. Motor dah start penuh kedai saya. Tengok ni, grup-grup motor. Kita ni jauh ni daripada Temerloh. Ni bukan dekat-dekat daripada Temerloh ni. Temerloh Pahang. Habis kalau balik ikut Mersing. Ya, ikut Mersing. Ikut Mersing. Balik ikut Mersing kan ni ah. Oh. Apa dia? Tidur kat Mersing semalam. Oh, tidur kat Mersing semalam. Yalah, saya pun daripada Mersing, Tanjung Gemuk semalam balik pada Pulau Tioman. Relax kat sana. Ni dah sampai lah. Berapa hari total? Seminggu ada berjalan? Dah 3 hari. Mana cukup bang, 3 hari. 3 hari malam. Okey lah bang, apa-apa pun terima kasih bang pada orang Temerloh Pahang. Terima kasih banyak bang. Kita ada Temerloh Pahang. Baik, terima kasih Sana-sana datang lagi bang. Baik. Assalamualaikum dik. Dari mana ni? Daripada Ruan. Dari Batu Pahat. Batu Pahat. Oh, Batu Pahat ready. Berapa orang ni? Nak abang siapkan meja tak? Campur 15 orang. Ada booking kan tadi Ada call tadi. Okey baik, 15 Okey baik dik, boleh lambat sikit. Rider Batu Pahat. Tolong masukkan semua rider Batu Pahat. Dan terima kasih pada Temerloh Pahang. Rider daripada Temerloh Pahang, angkat sikit. Temerloh Pahang. So ingat rider motor, jangan segan, jangan silu datang ke restoran saya sebab dekat sini bukanlah Alaska King Crab saja yang ada. Nasi lemak ayam ada, nasi lemak sotong ada, nak ikan bakar, nasi lemak siakap, nak chicken chop, lamb chop, fish and chip, apa je semua ada. Okey? Makan mengikut kemampuan. Jangan makan mengikut kawan kita nak makan apa. Kalau kawan kita nak makan king crab mungkin dia ada rezeki lebih. Tapi kalau korang belum ada rezeki lebih, datang je sini. Makan menu-menu yang korang mampu. Jangan malu je. Yang penting kasih penuh saya punya kedai. Alright, lagi sekali. Temerloh Pahang. Steady Temerloh Pahang. So pastikan kalau kemari jangan lupa dapatkan saya punya sambal bilis garing Abang Lobster. Sambal bilis garing ni adalah ikan bilis mata biru tau. Ini bukan ikan bilis biasa-biasa. Ikan bilis mata biru yang di mana dalam ni adalah 100% ikan bilis, tak ada bawang kering, tak ada cili kering. Alright, ini barang jadi 5 kali rangup daripada ikan bilis biasa. So ini korang boleh datang ke sini souvenir bawa balik rumah. Okey, ini memang dalam serving dekat kedai saya memang tak ada makanan dengan benda ni. Korang kena beli asing bawa balik rumah, makan kat rumah. Sambal bilis garing Abang Lobster mantap, rasa luar biasa. Yang mana nampak video saya, tolong check sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow, share, tolong repost, follow yang penting Kalau nampak video-video saya, jangan lupa bagi like, bagi komen, bagi share. Dan ramai-ramai tolong komen, salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab? Seumur hidup sekali. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. King crab.